Hello guys, jom kita masak ayam paprik yang sangat sedap dan mudah je untuk dibuat. Bahan-bahan yang digunakan pun tak banyak. Korang tengok ayam paprik sangat sedap. Makan dengan nasi putih confirm bertambah-tambah nanti. Bahan yang digunakan, kita ada bunga kubis dah siap dibasuh dan dipotong. Bawang merah 1 biji bawang merah besar dan juga 2 biji bawang merah kecil, 1 biji bawang besar, 4 ulas bawang putih. Kita ada 3 batang serai, 1 biji limau nipis, lada cili api merah dan hijau, sedikit tomato, daun 5 purut, carrot dan juga ayam. Mula-mula kita akan goreng dulu ayam. Ayam ni kita akan letak garam dan juga kunyit. Sedikit kunyit, sedikit garam, gaul-gaul sebati menggunakan tangan. Okey, dah siap ayam. Panaskan minyak. Bila minyak dah panas, boleh masukkan ayam. Saya masukkan sekaligus semua sebab hari ni kita guna kuali besar guys. Buka api besar. Biarkan ayam masak seketika. Bila ayam dah masak, boleh balikkan ke bahagian satu lagi. Dah masak, boleh angkat dan toskan minyak. Ayam goreng pun nampak sedap guys. Next, kita akan blend. Kalau korang rajin nak tumbuk, korang boleh tumbuk. So, kita akan blend lada cili api merah dan hijau, bawang putih, bawang merah dan juga sedikit bawang besar. Masukkan sedikit air. Ini adalah hasil kita blend tadi. Kemudian ketuk 3 batang serai, ketuk kasar menggunakan lesung dan masukkan di dalam kuali yang ada minyak panas. Minyak ni saya pakai minyak bekas goreng ayam je. Buang sedikit minyak dan tinggalkan sedikit dalam kuali. Kemudian masuk bahan yang kita blend, masukkan sedikit air. Tunggu sehingga bahan-bahan ni masak dan juga naik bau. Kemudian kita boleh masukkan tomato. Tomato ni saya pakai separuh dan juga lebihan bawang besar tadi. Kacau-kacau sehingga tomato dan bawang besar tu layu. Biarkan seketika, biarkan dia menggelegak. Kemudian masukkan sedikit garam dan masukkan sedikit serbuk perasa. Saya pakai Ajinomoto. Kalau korang nak pakai secukup rasa pun boleh. Kacau-kacau. Kemudian korang nampak dia makin memekat. Air dia makin kering. Kita masukkan carrot. Sebab carrot ni dia keras sikit. So kita nak bagi dia lembut. Masukkan carrot dahulu. Kemudian masukkan bunga kubis. Masukkan sedikit sos tiram. Kacau-kacau sehingga sayur lembut. Kemudian kita masukkan ayam goreng. Kacau-kacau sehingga sebati dengan ayam perencah-perencah tadi. Dan masukkan daun 5 purut lah sekali. Daun 5 purut ni dia menaikkan lagi aroma masakan kita. Bau dia sangat best. Inilah yang menjadikan ayam paprik. Sebab dia ada rasa pedas-pedas, ada rasa masam-masam. Kemudian kita akan perah limau nipis 1 biji. Okey, perah limau nipis 1 biji. Kemudian biarkan seketika dan kacau-kacau. Korang boleh rasa dah sedap ke belum? Rasa dia sangat-sangat sedap. Pedas, masam, sangat sedap. Secukup rasa. Pedas, masam, rasa yang kuat. Aroma daun 5 purut tu, rasa serai. Sangat-sangat sedap. Korang patut try buat resipi ayam paprik yang saya buat ni, okey? Selamat menjamu selera. So, kita akan makan ayam paprik dengan nasi putih digandingkan dengan sambal kicap, ulam timun dan pucuk tereh. Selamat menjamu selera korang. 1 suapan untuk korang. Sangat sedap. You all patut try buat, okay? Thanks for watching. Jangan lupa untuk like, share and subscribe to my YouTube channel. Bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum.